Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi surah Al-Ahqaf. Dan kita masih lagi berada pada episod yang pertama dari surah yang mulia ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bacaan Al-Quran Karim ini raikanlah hukum wakaf dan ibtidak dengan betul. Kalau kita perhatikan dalam Quran wakaf dan ibtidak yang telah pun ditemui kaedahnya oleh Syekh Tan Sri Datuk Hasan Azhari dan puteranya Prof. Mahdia Dr. Abdul Rauf bin Hasan Azhari hafizahumullah. Pada ayat yang keempat sebagai contohnya, kita boleh berhenti pada Aruni madza khalaqu minal ard, berhenti situ. Kemudian ambil balik semula, Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Makna ambil itu kena betul. Kalau ambil tak betul, nanti maknanya tergantung dan silap, boleh membawa kepada makna yang silap. Sepertilah kita gambarkan dalam bahasa Melayu kita. Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah. Padahal Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah. Tapi kerana kita stop dekat Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah, maknanya janggal. Bunga apa bawah rumah? Rupanya Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah. Lebih parah lagi kalau Quran ni kita berhenti di tempat yang silap, tuan-tuan, maka maknanya pun mengalih kepada satu benda baru yang tidak dimaksudkan oleh Allah SWT. Kita bimbang masuk dalam konteks kamin qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Ramai yang baca Quran, Quran lanat, kerana hukum baca wakafnya salah. Pada ayat kelima pula, mengikut Quran wakaf dan ibtidak ini, harus bagi kita untuk berhenti. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian nak sama mana? Adakah boleh sama wahum an du'aihim ghafilun? Tak boleh. Kena ambil balik. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wahum an du'aihim ghafilun. Beginilah yang diwarnakan dalam Quran wakaf ibtidak, untuk kita memahami dengan betul agar tidak tersilap maknanya lagi, tuan-tuan. Maksudnya, Hamim, kitab Al-Quran diturunkan dari Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan golongan yang kafir berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau apakah mereka bersyarikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah yang bersesat daripada mereka yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai ke hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa itu. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, dan saya sembahan mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah memberitahu bahawa Dia telah menurunkan Quran kepada hamba-Nya dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah menyifatkan dirinya dengan sifat perkasa yang tidak terbatas pada perkataan dan perbuatan. Bahkan segala tindakan Allah adalah hikmah. Kemudian Allah menjelaskan, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa dan antara keduanya melainkan dengan benar, bukannya sia-sia. Wa ajalin musamma, dan waktu yang telah ditetapkan, tidak lebih dan tidak kurang. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan golongan kafir sentiasa berpaling daripada apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka menghindarkan diri daripada peringatan yang ditujukan kepada mereka. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya tidak diendahkan oleh mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat buruk perbuatan degil mereka itu. Lalu Allah menjelaskan, qul, katakan, ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Katakanlah kepada orang musyrik yang menyembah Allah ni, menyembah selain daripada Allah, terangkan kepadaku, apa yang kau sembah? Apa yang telah mereka buat daripada bumi ini yang kamu sembah itu? Tunjukkanlah kepadaku tempat di bumi ini diciptakan oleh sembahan-sembahan kamu itu selain Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syirkum fis samawat, ataukah mereka telah bersyarikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Apakah mereka bekerjasama dengan Allah untuk menciptakan langit? Kerana langit kita tak nampak apa ada di situ, tuan-tuan. Dengan sebab itu kata Ibn Ashur dalam tafsirnya, dengan sebab itu Allah sebut di sini, am lahum syirkum fis samawat. Tidak dinyatakan di sini oleh Allah madza khalaqu minal ardi was samawat, apa yang mereka ciptakan di langit dan di bumi. Kerana langit kita tak nampak apa dari situ, tuan-tuan. Tapi yang ada di bumi ni semua kita nampak. Pokoknya, lautannya, tasiknya, batunya, cuacanya, bunga-bungaannya. Maka benda yang kita nampak Allah sebut sebagai khalaqu. Tapi benda yang kita tak nampak di langit, apa yang terdapat di situ, syirk. Memang kamu tidak nampak, maka memadailah digunakan perkataan syirk saja. Jadi golongan yang disembah ni tidak ada hubungan dengan Allah SWT, tidak ada kaitan langsung, tak ada buat usaha sama dengan Allah pencipta langit bumi, terlibat, terbabit, tak ada. Mereka tak memiliki apa pun. Kalau layak dipanggil mereka, benda-benda ni bukannya ada akal, tidak layak dipanggil mereka. Tapi penggunaan ni untuk memudahkan kita faham, tuan-tuan. Jadi sungguhnya kekuasaan, kerajaan, pengaturan, segalanya hak Allah SWT. Boleh ke engkau menyembah selain Allah yang mampu buat benda ni semua? Ini satu soalan. Soalan ni berbentuk istihza. Soalan ni bentuk untuk menghina, taubih, mencela perbuatan yang tidak berasaskan pada akal yang murni itu. Dan itu Allah gambarkan, i'tuni bi kitabin min qabli hadha, bawakan kepadaku kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepada para nabi, yang menyuruh kalian menyembah patung-patung dan juga tokong-tokong dan segala benda yang ada di depan kamu itu. Au atharatin min ilmin, ataupun peninggalan dari pengetahuan orang terdahulu. Atharatin ni, tuan-tuan, atharah, kalau kita belajar di hadis ada dipanggil athar, athar sahabi. Athar ni maknanya qaul ataupun kata-kata para sahabat. Sebagai contohnya yang kita pelajari, kata Sayyidina Ali, beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu bukannya hadis, itu adalah athar daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Athar ni, tuan-tuan, satu perkara yang menunjukkan adanya satu benda itu. Itulah sebabnya Allah menggunakan surah Al-Hadid, summa qaffayna ala atharihim birusulina. Lagi dalam surah Ghafir yang pernah kita belajar dahulu, atharan fil ard. Dan surah Ar-Rum Allah gambarkan, fanzur ila athar rahmatillah, lihatlah kepada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang perkataan athar ini diistiarahkan membawa makna kepada satu kelebihan, merujuk kepada satu kemuliaan. Kerana athar ni adalah benda ditinggalkan, biasanya merujuk kepada benda yang baik lah. Masya Allah, ada masjid dekat rumah kita. Siapa bina masjid itu? Datuk kita. Ini dipanggil athar. Benda yang baik disebut sebagai athar. Kesan-kesan ini adalah bukti pengabdian diri mereka kepada Allah SWT satu masa dahulu. Itu sebab perkataan yang athar ni juga digunakan dalam arti kata melebihkan orang lain lebih daripada diri kita. Kita tak berkira-kira. Itu dalam surah Al-Hasyr Allah gambarkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat di kalangan Ansar ni telah pun mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin walaupun mereka ada keperluan pada satu benda itu. Jadi inilah yang disebut sebagai asar. Asar ni maknanya benda yang tinggal, melibatkan ilmu ke,
jariah ke, amalan ke, biasanya merujuk kepada benda yang baik lah. Macam juga sebelum ni telah kita pelajari perkataan aqibah. Wal aqibatu littaqwa. Aqibah ni biasanya merujuk kepada kebaikan, tapi orang Melayu bila sebut aqibah merujuk kepada benda yang buruk. Jadi asar ni merujuk kepada benda yang ditinggalkan oleh seseorang sebelum ni, yang menunjukkan kepada kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada bukti tak? Kalau dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum ni kepada Nabi-Nabi tidak ada? Ada tak apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang lain untuk menunjukkan kebenaran menyembah patung berhala ni? Mana bukti? Yang peliknya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kalau baca dalam Bible pun masih banyak lagi ayat yang menunjukkan kepada pengharaman mengambil selain daripada Allah SWT sebagai Tuhan. Itu je dalam Torah dan Taurat. Larangan itu jelas beberapa ayat. Cuma adalah pertindanan kerana ternyata yang bertindan itu, yang berlawanan dengannya, merupakan bukti ia telah dipinda berkali-kali sampai berlaku banyak contradiction dalamnya. Jadi ini maksud ilmu, ataupun satu kesan, ataupun satu bukti, ataupun apa-apalah yang boleh kita anggap sebagai proof bahawasanya kebenaran untuk kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kata-kata Ibn Qutaybah, kata-kata Al-Faraq, kata-kata Abu Ubaidah, kata-kata Az-Zajjaj, dan semuanya bersumber daripada Ibn Mas'ud, daripada Ayub As-Sakhtiyani, dan begitu juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya Zadul Masir. Ikhwati fillah, jadi dalam ayat yang digambarkan di sini satu cabaran daripada Allah SWT. Bukti kan? Kalau ada bukti yang tertentu yang bertulis, benda yang recorded, bahawa pernah ada kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah SWT. Itu sebab ada setengah para qurra yang bacanya dengan aw atharatin min ilmin, aw atharatin, bukan atharatin, ada mat di situ. Ada yang baca tanpa mat, atharatin, datangkanlah ilmu. Kalau kata atharah ini, kata Ibn Katsir, juga merujuk kepada ilm, buktikan satu ilmu ke, pengalaman ke, catatan ke. Ini juga merupakan satu kiraan yang masyhurah, seperti yang dinyatakan oleh Mujahid. Ada tak sebagai ilmu yang diwarisi daripada tok nenek moyang kamu yang mengatakan dan bukti itu tidak kontradik satu sama lain, menunjukkan kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah SWT? Tak ada tuan-tuan. Mereka hanya mengatakan ini anggapan, ini ajaran. Bahkan yang kita pelajari, bahawa yang memulakan tradisi menyembah patung berhala ni adalah seorang di kalangan Arab yang datang daripada Bani Khuza'ah. Yang datang daripada Bani Khuza'ah ini, yang telah mengajar, bila dia pergi ke Syam, dia melihat golongan kafir menyembah patung berhala, dia bawa di patung tersebut, dan orang Arab pun telah menyembahnya. Padahal sebelum itu mereka tidak pernah menyembah patung berhala. Ini Amr bin Luhai yang memulakan penyembahan patung berhala. Padahal sebelum itu merupakan syariat Nabi Ibrahim, Hanafiyatus Samha. Para pendengar yang hati dan dikasihi sekalian, kemudian waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah gambarkan di sini. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyembah patung sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, bahkan mereka lalai daripada mendengar doa itu. Tak ada lawan yang lebih sesat melebihi golongan yang menyembah patung selain Allah SWT, yang minta daripadanya sesuatu yang tidak dapat dikabulkan oleh benda tersebut sampai hari kiamat. Dulu kita dah belajar pada hujung surah Al-Hajj, wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaulah datang lalat untuk berak pada patung berhala ni pun, patung tu takkan dapat menepis ni. Datang anjing untuk kencing padanya pun, seperti kisah yang pernah kita pelajari Amr bin Jamuh, maka dia tidak akan buat apa-apa. Sampailah akhirnya patung itu dicampakkan ke dalam tempat sampah sarap, diikat pula dengan anjing mati, maka dia tidak boleh buat apa-apa. Ini akal yang sihat mengatakan bagaimana boleh buat apa-apa, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Zaman dahulu, setengah daripada golongan kafir meletakkan buah yang elok pada tokong kuilnya. Tapi lama-kelamaan melihat buah yang elok ni dicuri budak, meletak pula buah plastik. Seolah Tuhan tu boleh main-mainkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Logik akal pun mengatakan bagaimana Tuhan boleh dibuat dengan rupa yang hodoh, dengan perut yang buncit, dengan tangan yang banyak, dengan rupa yang tak semenggah. Kemudian dipengaruhi pula oleh adat taklid sesuatu tempat bangsa itu. Adakah Tuhan untuk bangsa tersebut saja? Ini dia tuan-tuan yang dimulai kat Allah sekalian. Dia tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak mukul, sebab ia merupakan satu benda mati.
Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, tentulah sembahan-sembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka itu. Ini dapat kita perhatikan dalam surah yang lain. Sebagai contohnya surah Maryam, bila Allah jelaskan ayat ke-81-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Dan mereka menjadikan selain Allah SWT ilah-ilah, tempat sembahan agar menjadi penolong bagi mereka. Sekali-kali tidak. Mereka yang sembah selain Allah tidak akan dapat mengingkari penyembahan mereka dan akan menjadi musuh bagi mereka di akhirat kelak. Jadi sembahan yang akan mengkhianati mereka pada saat-saat mereka sangat memerlukan pertolongan. Mereka tidak akan mampu buat apa-apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nabi Ibrahim Khalilullah, ni kekasih Allah, berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama takhaztum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah SWT adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian hari kiamat nanti sebagian kamu akan ingkar pada yang lain, menolak yang lain, melaknat sebagian yang lain, dan tempat kembalimu sekalian dalam neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu penolong. Ini adalah gambaran mereka yang menyembah patung-patung yang disangkakan boleh memberi syafaat, beri kebaikan kepada mereka. Tidak akan sama sekali di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun tidak dapat beri pertolongan apa-apa. InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan menerusi perkara ini dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, sini pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini dan kita memasuki surah Al-Ahqaf pada 6 ayat yang awal. Kita menyambung kembali bincangan pada ayat keempat, 5 dan 6, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau apakah mereka bersyarikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab sebelum Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah yang bersesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, dan saya sembahan-sembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Tuan-tuan, telah kita pelajari pada kuliah yang lalu, hukum wakaf di sini melihat kepada Quran wakaf ibtida
karangan Tan Sri Dato' Hasan Az-Zahri. Dibenarkan di sini, kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Bagi mereka yang pendek nafasnya boleh berhenti di sini, tapi panduannya mesti ambil semula daripada aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu juga pada ayat kelima, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Nak ambil semula tak boleh ambil wa hum an du'aihim ghafilun. Ambil semula daripada sebelumnya, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Pelajari ya tuan-tuan, hukum wakaf ibtida' ni satu kaedah yang mudah difahami menerusi Quran wakaf ibtida'. Para pendengar yang hati dan dikasihi Allah sekalian, ini golongan musyrikun telah dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, perlihat kepadaku apa yang mereka boleh cipta daripada bumi. Tunjukkan kepadaku mana tempat yang dibuat olehnya. Atau adakah dia menyertai Allah dengan construction langit? Mereka tak ada apa-apa pun. Tak boleh nak buat apa-apa. Akal yang murni tetap akan mengatakan tak ada gunanya menyembah patung yang tak ada manfaat ini. Tuan-tuan tahu tak, sebenarnya orang menyembah patung ni, kalau ikut pada zaman dahulu, mengikut kisah yang dikemukakan perjuangan seorang sahabat yang telah mengislamkan semua penduduk Madinah, kebanyakan rumah di Madinah, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini merupakan mu'alim Rasulullah yang telah pun mengislamkan ramai orang di Madinah. Antara yang mendapat petunjuk hidayah Allah SWT ni seorang bernama Amr bin Al-Jamuh. Ni Amr bin Al-Jamuh ni terkenal dengan nama Syekhun azama ala an yata' bi arajatihi al-jannah. Seorang tua yang berazam untuk memasuki syurga dengan kakinya yang tempang. Ni Amr bin Al-Jamuh ni adalah seorang yang terkemuka antara ketua penduduk Yathrib, yang anggap Sayyid Bani Salamah. Sayyid ni mana ketua tuan-tuan, penghulu. Dia ada anak 3 orang, nama anaknya Mu'az dan juga Khalad. Ini merupakan anak-anak lelaki ketiga-tiganya. Anak lelaki yang 3 orang ni akhirnya masuk Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diusahakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum wa ardahum. Ni anak-anak Amr bin Al-Jamuh yang 3 orang ni mengetahui sangat tentang ayahnya yang amat menyayangi patung Manat, mim nun alif ta marbuta. Bagaimana sayangnya Amr bin Al-Jamuh kepada patung berhala yang dibuat dari kayu yang mahal ni tuan-tuan. Pada suatu hari dia mengingatkan isterinya. Dia berkata pada isterinya, wahai isteriku, kau tolong pastikan janganlah anak-anak kita bertiga ini mengikuti jejak langkah kawan-kawannya yang telah murtad daripada agama datuk nenek moyang, mengikuti ni budak bernama Mus'ab bin Umair ni. Maka isterinya berkata, baiklah bang, akan dipastikan. Tapi mereka ni kita tak boleh nak elak bang, orang-orang muda, ada kawan-kawan. Maka ada sedikit sebanyak mereka terpengaruh dengan kawan-kawan. Ya ke? Dia merasa macam nak marah. Baiklah, bawa kepada aku anak-anak ini supaya aku bertanya kepada mereka apa bentuk pengaruh yang telah mereka lalui itu. Maka isterinya tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, usahakan untuk datangkan anaknya. Maka memang benar anaknya kata, betul bapak, kita ada hafal lah beberapa yang dipelajari bersama-sama dengan kawan. Kalau begitu dengarkan pada ayah apa yang telah kau hafal tu. Berkatalah seorang daripada anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah sampai habis, waladdallin. Amr bin Al-Jamuh ni seorang Arab. Dia faham bahasa Arab, dia faham struktur bahasa Arab, dia faham keindahan gaya bahasa. Lantas dia berkata, ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalah. Cantiknya perkataan ini. Semua perkataan yang diajar oleh Mus'ab bin Umair ini adalah seperti ini wahai anak-anakku. Jawapan mereka, ya, memang beginilah yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau dah masuk Islam? Dia pun terkejut. Dia kata tak boleh jadi anak-anak. Ayah mesti tanya dulu kepada mana, melihat bagaimana pandangannya terhadap Islam ini. Memang bahasanya indah, tapi ayah tak nak kena minta pandangan kepada mana dahulu. Mana ni patung tuan-tuan, apa dia boleh buat? Patung kayu ni apa dia boleh buat? Tapi orang Arab dahulu, untuk pengetahuan tuan-tuan, disebut oleh dalam sirah Ibn Hisham, disebut oleh para ulama muhaqqiqin di kalangan ahlus sirah, bila mereka nak bermesyuarat dengan patung berhala ni, maka dia akan upah ada seorang perempuan tua di kawasan kampung mereka yang sudah tua. Agaknya orang sudah tua ni pada mereka ikhlas, tak ada kepentingan dunia. Mana boleh tak ada kepentingan dunia tuan-tuan. Perempuan yang akan duduk dalam patung itu lalu ditanya, maka perempuan tersebut akan jawab, kononnya ilham daripada langit, ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punya sesatnya. Lalu perempuan tua yang masuk dalam patung ni ditanya, apa pandanganmu tentang, maka dia akan jawab ikut ilham. Kononnya ilham itu sebut datang dari langit, kerana dia seorang perempuan tua yang tak ada kepentingan dan duduk pula dalam patung. Jadi patung ni ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja orang Arab zaman dahulu yang sesat dengan patung-patung berhala mereka. Lalu dia berkatalah kepada patung ni selepas perempuan tersebut masuk, apa pandangan kamu tentang Tuhan yang baru yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair? Dia ajak aku untuk masuk Islam. Ayatnya cantik-cantik. Aku tidak membuat keputusan sehinggalah aku bertanya kepadamu dulu, wahai mana? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Tapi pada kali dia bertanya ni, nampaknya tak ada orang perempuan tersebut yang boleh diambil, di-engage, boleh dibayar. Tak ada seorang perempuan pun yang layak untuk yang dapat masuk ke dalam patung itu untuk menjawab soalannya. Maka patung itu tak boleh jawab lah. Bila tak boleh jawab, dia kata la'allaka qad ghadibta, agaknya engkau marah pada aku ni. Kalau gitu tak apalah, besok aku tanya lagi. Punya tak pandai dan bodohnya orang Arab zaman dahulu ni, tuan-tuan, ketika mereka menyembah patung berhala. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, waktu malam anak-anaknya bertiga ini, Mu'adh dan juga Khalad, tiga orang ni pergi ambil patung mana yang bapak dia tempang, pergi sujud, rokok, minta pandangan daripadanya ini. Mereka ambil patung berhala ni, patung kayu ni, campakkan ke dalam tempat sampah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila bangun Amr bin Al-Jamuh, dia datang nak sembahyang subuh pada patung berhalanya, nak menyembah waktu pagi. Tiba-tiba dia melihat tak ada. Mana perginya? Dia bertanya kepada isterinya, mencari-cari, akhirnya dia mendengar cerita ada satu patung telah dicampakkan dalam patung buangan sampah. Kelang kabut dia pergi ke situ, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Dia berkata kepada isterinya, pada anak-anaknya yang buat-buat tak faham sahaja. Isterinya telah masuk Islam waktu itu, tuan-tuan. Isterinya masuk Islam bersama dengan anak-anaknya. Tapi isterinya tak sampai hati nak bercakap pada suami yang baik ini tentang hidayah, kerana dia seorang yang sangat baik, cuma hidayah belum sampai kepadanya, dan mereka pun tidak menguasai lagi fiqh dakwah pada waktu itu. Nampaknya isteri dan anak-anak hanya mendiamkan diri, padahal mereka semua tahu perancangan berlaku semalam. Dia buangnya patung tersebut. Akhirnya tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dia pun ambil patung itu dengan susah payah, dengan bantuan orang lain, basuh, memakaikannya wangian, seletak ke tempat itu balik semula. Wahai patung, kalau aku tahu siapa yang melakukan perkara ini kepadamu, tentulah aku akan kerjakan dia. Amma wallahi law a'lam man fa'ala hadha la akhazaitu. Kalau aku tahu siapa yang buat pada engkau begini, aku akan kerjakan dia, aku akan pukul dia habis-habisan. Agaknya begitulah maksudnya, tuan-tuan. Pada malam kedua, anak-anaknya bertiga dengan berani sekali mengambil patung tersebut, buang lagi sekali, tuan-tuan. Dan pada kali ini dilumurkan dengan najis sekaligus. Maka bangunlah dia pada hari kedua, mendapati patung berhala tersebut sudah hilang. Akhirnya dapat tahu telah dibuang, ambil lagi sekali, bersihkan, sucikan, wangikan, dan dia pun masih lagi marah dalam hatinya dan tindakannya, kata-katanya. Tapi hari ketiga masih lagi berlaku perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kali ini anak-anak yang bertiga ni dengan bantuan anak-anak orang Islam yang lain, orang muda yang lain, ikat patung tersebut dengan bangkai anjing yang sudah mati. Qaranuhu ila kalbin mayyitin bihablin. Diikat patung ini dengan bangkai anjing yang sudah mati, dibuang lagi ke dalam tempat sampah untuk hari yang ketiga. Terkejut Syekh ni pada hari yang ketiga, dia mati patung yang tidak ada. Dia pun jadi marah, pergi cari lagi tempat tersebut. Kini dilihat dia nak mengambilnya pun tak sampai hati, kerana patung tersebut sudah diikat dengan anjing, bangkai anjing yang mati. Bahkan dalam kisah tersebut, pada hari kedua dia telah letakkan, bila dua kali berturut-turut patung itu dibuang ke tempat najis, tempat sampah, kini diikat di leher patung tersebut satu pedang. Dia berkata kepada patung ini pada malam ketiga, dan anaknya telah membuangnya itu, wahai patung, kau ni sepatutnya mampu mempertahankan dirimu sendiri. Ini ada pedang di lehermu, kalau siapa musikmu, kau pancung dia. Akhirnya Amr bin Jamuh ni menggunakan fikiran dia, tuan-tuan. Hari ketiga dia melihat masih lagi patung tu diumbankan ke dalam lubang tempat buangan sampah, dan kali ini lebih malang lagi, berbelit sekali dengan pedang tersebut di lehernya, dan ada anjing lagi diikat pada patung tersebut. Maka dia berkata, wallahi law kunta alihatan lam takun, wallahi law kunta ilahan lam takun, anta wa kalbun wastabi'rin fi qarni. Demi Allah, kalau engkau ni Tuhan, tak kalah engkau tak boleh bertahankan dirimu sendiri. Anjing ni diikat dengan kau dan keadaan hina seperti ni, pedangmu tak boleh berfungsi apa-apa, memanglah engkau ni bukan Tuhan.
Kini Amr bin Jamuh, tuan-tuan, dengan hikmah bijaksana anak-anaknya memainkan itu, akhirnya membuahkan hasil. Dia pun masuk Islam. Dan kini tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, mempersembahkan jiwa raganya walaupun dengan tempang dia untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Isabah oleh Imam bin Hajar Al-Asqalani, dia ni meminta, merayu kepada Nabi untuk turut serta dalam perang Uhud, sedangkan dia tidak boleh pergi kerana keadaan kesihatannya tak membenarkan. Dia tempang dan anak-anaknya 3 orang sudah menjadi wakil, tapi dia tetap nak pergi. Berjuanglah dia bersungguh-sungguh, tuan-tuan, sehingga dia telah pun mati syahid. Dan dia telah berjanji kepada Rasulullah SAW, dia nak berjumpa Allah SWT di akhirat dalam keadaan tempang. Nak berbangga dengan tempangnya pun, dia pergi juga ke medan jihad. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila anak-anaknya larang untuk pergi, dia menjadi sangat marah. Dia kata, apakah kamu saja nak masuk syurga? Ayah tidak masuk syurga. Tidak, ayah akan pergi juga untuk berjuang sampai mati, kerana ayah berbangga berjumpa dengan Allah SWT dengan tempang. Ini cerita orang sembah patung berhala, tuan-tuan. Jadi kawan kita, kalau dapatlah berhujah dengan kawan-kawan di kalangan orang Islam, orang bukan Islam yang baik, tapi masih tidak ada hidayah mereka, cuba bentang mereka isu-isu seperti ini. Tanya kepada mereka perkara seperti ini yang simple-simple. Boleh tak selamatkan kamu? Kalau kamu sakit, pada siapa yang kamu minta? Kalau anak kamu nak jawab peksa, pada siapa kamu minta? Saya mereka akan menjawab pada Allah SWT sebenarnya. Jadi apa gunanya patung berhala tersebut? Jadi ini adalah hukum logik yang Allah kemukakan kepada musyrikun. Mereka memahami firman Allah SWT di sini. Nampaknya mereka tidak ada hujah. Mereka tahu asal-usullah kebenaran, akidah yang benar cuma dipesongkan oleh hawa nafsu, kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penyembahan datuk nenek moyang yang dahulu karib dengan Allah SWT, yang saleh. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami sembah patung berhala ni bukan kerana nak sembah sangat, tapi kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Dahulu mereka merupakan orang saleh, maka bila menggunakan mereka sebagai wasilah, orang tengah, senanglah untuk dapat apa yang diharapkan kepada Allah SWT. Ini logik akal orang-orang kafir pada masa itu. Sedangkan mereka ni mengharap satu kemuliaan daripada patung berhala tersebut. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka menjadikan selain Allah itu sembahan agar menjadi penolong mereka, sekali lagi tidak. Mereka yang disembah selain Allah itu akan engkar pada penyembahan itu, dan hari kiamat tidak akan beri apa-apa ruang untuk mereka untuk selamat di sisi Allah SWT. Akhirat besok menjadi musuh bagi mereka. Inilah perkara yang kita belajar daripada sirah para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Akhirnya akal yang tidak digunakan betul itu mampu ditumpaskan, dikalahkan, dan bersinar nur iman dalam diri seorang sahabat yang mulia seperti Amr bin Jamuh oleh anak-anaknya. Kerja dakwah ni harus dilakukan berusaha, tuan-tuan. Bacalah ayat ini dan cuba amalkan apa yang kita mampu, kerana Allah SWT tidak pernah mentaklifkan atas kita di luar kemampuan kita. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7 hingga berikut daripada surah Al-Ahqaf. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.